Tapi kereta condition teruk lah time tu. Teruk, body kemek banyak lah, langgar-langgar. Dapat balik. Tapi sangkut dekat balai dekat 2 bulan kan nak settle case dia tu. Kereta hilang after seminggu lebih baru jumpa. Sebab dia ramai kenalan kan. Cari dekat pelabuhan. Pelabuhan mana tak tahu lah. Dia kat hampir nak masuk kontena. Dia kata, oish, nasib baik kau, ada rezeki lagi. Dia kata, biasa dalam masa 24 jam dah 24 jam hilang tu. Biasa kereta ni masuk Thailand ni. Tapi tengok pick up kan, macam model lain Ford ke apa tak ada kan. Highlight je panas. Hotel dapat hotel budget. Parking luar gitu lah wish. Tidur kejap, tengok ada. Nah, security pun tak ada. Sebab kadang-kadang kita travel kan, kadang-kadang tak ikut masa, kadang-kadang kena weekend ke long weekend, hotel mahal kan. Betul. Terpaksa lah cari hotel budget, parking pula tak selamat. Macam sebelum raya je tu Kelantan, balik Kelantan parking pun sebab dalam rumah pun dah penuh. Alihkan semua kereta yang ada kat dalam tu, kita masuk yang ni. Cakap dengan kereta korang tak apa, kereta aku ni takut dia. Ramai yang besar sebelum nak ambil yang ni cakap once dah keluar upgrade je security dulu. Macam buat apa-apa, security tu penting. Tu yang try contact Easy Trade ni. Sebab kita cari kita type je kan, banyak video Easy Trade. Itu pasal lah contact Easy Trade. Anda dah dengar perkongsian owner ni tadi? Tunggu apa lagi? Share, like, follow dan komen Easy Track untuk video yang seterusnya.